Lauk ayam kampung Cik Fahmi masak dengan nasi dagang. Ini orang apa? Orang subuat lah. Abang ayam dah berapa ekor bang? 4 ekor. Anak dara. Lepas tu ni pula ayam bandar. Ayam bandar dalam seekor lebih macam tu lah. Dah tinggal separuh dah ni makan dik anak-anak lah. Long, Angah, Aswad. Ni belum datang keluarga dia, belum datang lagi lah. Sebab keluarga dia ada yang tak makan ayam kampung. Jadi kita buat kari ayam biasa lah. Lepas tu ada nasi putih. Dia orang nak datang petang ni, kita jamu petang ni je lah. Ada masak. Cik suami kalau masak ayam kampung, yang mandar dia masak, my favorite anak-anak lah. Dia akan makan sebab ada apa, dia punya sentimental value lah masak macam tu lah. Dia punya sedap tu lain daripada kedai. Dia punya kari dia pekat. Ada roti canai lagi sedap ni. Makan dengan roti putih pun sedap. Tunggu keluarga dia datang lah. Bala lagi dia akan tunjuk keluarga dia nanti. Okey, ni ayam bakar. Ini Siti yang buat. Terap dia dulu tadi. Kita tengok dulu masak ke tak masak. Sebab sekejap lagi dia rantang kan. Tengok dia lembut. Dia dah masak. Sebab kita nak flavor dia ni lah. Dia punya flavor ni kita nak. Dia punya flavor ni sedap. Tengok kat bawah dia masak tak. Kita balik separuh untuk bagi dia betul-betul masak. Buat lagi 15 minit. Sebab kat atas dia masak, dia punya tidak taruh air tau. Dia punya air ayam ni. Kita buat lagi 15 minit untuk dia betul-betul rasa ngam. (15 minit sudah dah. 5 minit, 15 minit. Tengok ni. Keras macam bawah. Kita bagi dia sikit. Masak daripada masak. Dia punya rempah ni Siti beli ya dekat pasar raya. Rempah ayam madu. Kita buat lagi lah. Masak lagi dia. Minit.